Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ni hari Sabtu, weekend lah. Hari ni aku nak buat konten memasak dan apa yang aku buat sepanjang weekend. Sekarang ni kita nak memasak. Hari ni aku macam nak masak kari bendi. So, jom kita pergi memasak kari. So, lepas dari masak, kita tengok kita boleh buat apa So, jom. So dari sini aku akan buat voice over sebab aku pun duduk rumah sewa, jadi aku tak nak mengganggu housemate aku yang lain waktu cuti. So ni aku basuh beras sebab aku nak masak nasi. Tahu lamanya sangat teliti. So aku suka pun pakai jari. Aku guna manual, aku tak guna pot. So ni aku nak masak ikan goreng. Macam biasa, basuh kuali dulu, takut ada cicak, takut ada tikus, walaupun aku tak pernah jumpa. Tapi basuh je, okey? Untuk ikan goreng, aku tak ada guna serbuk apa-apa. Aku cuma guna 3 rasa dan serbuk kunyit. So next ni adalah bahan-bahan untuk masak kari bendi. Korang tumis dulu bawang merah. Ikutlah korang nak banyak mana. Masuk bawang putih, cili, itu semua optional. So korang tumis lah, ni panggil apa? Tumis darat tumis lah sampai dia nampak perang-perang, garing-garing. Lepas tu ni korang masukkanlah air banyak mana. Sepatutnya air tu datangnya daripada air asam jawa. Tapi aku tak bubuh asam jawa. Jadi aku bubuh lah air biasa sebagai kuah. So ni aku masukkan serbuk kari. Kalau tak silap ni ada Abi kot. Serbuk kari daging, kalau tak silap aku lah. Seterusnya masukkan asam keping. Ikutlah korang nak masam mana. Aku bubuh 2 je. Tu pun macam dah masam. Sebab aku suka masam-masam. So ni adalah main gila dia, bendi. Aku suka gila bendi. Jadi kalau macam ibu aku masak kari, aku akan kutip bendi sampai aku dah tak ingat ada orang belakang.
Lepas tu tahu-tahu malam dah tinggal 1 ke 2 batang bendi je. Yang lain semua aku rembat. So untuk kari ni pun aku tak bubuh santan. Orang panggil kari keling kot. Bukan nak racist tapi orang panggil gitu. So masakan kita pun dah siap. Tak boleh nak makan lagi sebab nasi tengah masak. Bukan tengah masak, tengah kering. So kalau korang tertanya-tanya, aku ni pandai masak ke tak? Sebenarnya aku tak pandai. Aku belajar masak masa aku Form 6. Kan aku kan ambil STP. So aku ambil kesempatan tu untuk aku belajar masak dengan ibu aku. Sebab aku Form 6 dekat kawasan rumah aku. Ada sekolah kat situ. So bila macam ibu aku sakit, aku tolonglah masak. Waktu puasa, so aku tolong. So dari situlah aku start masak. Tapi masa tu aku belajar yang simple-simple je lah dulu. Lepas tu, aku pun tahu masak dari situ. Kalau masakan macam western-western tu, aku pandai sikit-sikit. Tapi masih kena belajar. Tapi kalau kau suruh aku masak kek, masak kek pula dah. Buat kek ataupun buat apa-apalah yang baking-baking, aku memang tak pandai. Bukan tak pandai. Semua orang pandai belajar sebenarnya. Semua orang pandai masak sebenarnya. Cuma ada bahan dengan tak ada bahan, rajin dengan malas. Sekarang ni, aku bukan dikategorikan tahap malas. Aku tak ada bahan. Contoh kalau kita nak masak buat kek kan. Aku mana ada oven. Aku tak ada benda-benda tu. Kalau nak masak kuih, kena ada oven kan. Walaupun tak semua. Tapi aku tak ada benda tu. So sebab tu aku tak belajar buat. Kalau bahan-bahan tu boleh je cari kat kedai. Kalau tengok dekat TikTok yang dia buat cheesecake yang tak gunakan kukus tak tahulah. Tapi masa aku buat tu aku hanya gunakan peti ais je. Lepas dah settle benda tu, aku masuk dalam peti ais. Bahan dia pun simple-simple je. Semua belajar kat TikTok. Tu antara benda kek lebih kurang lah. Dessert yang aku buat yang ada bahan dan tak menggunakan oven. Tu je lah. Macam mana aku boleh pandai masak. Tengoklah sekejap lagi. Kalau in case hujan, kita basuh kereta. Kenapa aku tak basuh siang-siang? Sebab ayah aku cakap, kalau nak basuh kereta, jangan basuh waktu tengah-tengah hari terik. Sebab dia kata, banyaknya dia kata. Sebab nanti dia kata kereta cepat berbelak kalau kita lambat bilas. Kalau korang yang mana tengok video aku ni, kalau ada nak tanya aku apa-apa, berkenaan journey aku ke pendapat ke, korang bolehlah tanya-tanya dekat komen tu. Mungkin nanti aku akan buat video lain untuk jawab semua komen-komen korang. Walaupun aku tahu viewer aku ni tak adalah berapa ramai. Tak berapa ramai, memang tak ramai. 100 lebih je untuk video yang hari tu. Untuk tutorial makeup and my education journey tu. 100 lebih je. Kalau kau tanya tu video yang mana ni, aku akan bagi kat sini. Kita tunggu next sama ada kita basuh kereta atau kita makan. Tapi aku rasa macam aku nak basuh kereta dulu sekejap lagi. So aku kemas-kemas rumah dulu. So aku akan basuh kereta. So jumpa nanti. Guys, sekarang petang dah. Aku ingat aku nak basuh kereta sebab kereta aku dah 2 minggu tak basuh. So korang tengoklah aku basuh. Okay guys, itu je weekend kita untuk kali ini dan itu je konten aku. So jumpa korang next weekend and next video. Bye. Assalamualaikum.